Qala musannif, dan berkatalah Ibnu Jauzi, wa qultu innama, sesungguhnya apa yang Imam Syafi'i sebut adalah pada zamannya, iaitulah mereka melagukan Quran dengan lagu yang sederhana. Lagu sederhana tu macam mana? Lagu sederhana tu macam yang dibaca oleh imam-imam dalam salat jemaah ni. Lagu yang tak keterlaluan. Fa ammal yaum, tetapi dia kata kat sini, Ibnu Jauzi kata, fa ammal yaum faqad sayru dhalika alal qanunil aghani. Tapi zaman hari ini orang sebagainya telah menggunakan lagu Quran dengan melagukannya dengan teknik undang-undang lagu biasa. Ya? Dan wa kullama qarraba dhalika min musyabahatil ghina, dan lagi dekat bacaan itu lagunya dengan lagu biasa, maka zadat sekarahatu, maka semakin buruklah tabiat pembacaan itu. Boleh faham tak tuan-tuan? Jadi kalau tuan-tuan dan puan tengok dekat YouTube, ada geng-geng yang baca Quran secara orang kata sedap kan, ada yang perempuan membaca dengan ada choir dekat belakang kan. Yang ini semuanya dah makin karut lah tuan-tuan. Dah makin karut lah. Inilah yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, yang berlebih-lebih di dalam taranum Al-Quran sehingga membuat majlis tentangnya. Ini mungkin kita boleh tengoklah majlis tilawatul Quran yang dibuat oleh negara kita hari ini. Adakah termasuk dalam kumpulan ini? Boleh termasuk sekiranya kita langsung tidak memberikan pengertian apa yang dibaca. Maka sebab itulah saya kira kerajaan dan juga JAKIM dan seumpamanya, dia cuba untuk tidak menjadikan tilawah itu hanya sekadar tilawah. Maka perlulah selepas pembacaan itu disebutkan beberapa pengajaran daripada ayat dan apa dia pengajaran, supaya kita tidak tersasar daripada fungsi Al-Quran yang sebenarnya. Gitu. Lagi dekat kepada, tadi juga orang melagukan Quran dengan lagu-lagu ala dangdut ke. Ini semuanya menjadi semakin ditipu oleh iblis. Kalau ada orang buat lagu Quran cara lagu Cina ke, lagu kungfu ke, lagu Bollywood ke, lagu Hollywood ke, ini semua tak bagus tuan-tuan. Lagi dekat dengan lagu yang bukan Quran, lagi tak bagus. Lebih tak banyak lagu, lebih tumpu pada santik suara saja, alhan, sebutannya betul, lafaznya betul, lagi bagus. Bukan lagu yang penting, tapi sebutannya betul, lagu tu ada sedikit sudah mencukupi.